Hai kepada semua cikgu-cikgu yang telah berjaya untuk melepaskan level iaitu level graduate dan kini anda telah menerima hadiah 3 bulan. Sebelum anda menerima hadiah 3 bulan, pastikan anda claim pada graduate punya badge. Ya, sebab cikgu kena hantar badge ini, masukkan email, address cikgu dengan nama, lepas tu confirm dan cikgu downloadkan badge cikgu. Selepas cikgu download, cikgu klik pada pin message di atas, cikgu isikan form ini. Okey, isikan Google Form ini. Isi nama, email, pastikan email account MyViewBoard tu betul. Nama MyViewBoard. Okey, nama MyViewBoard ini nak dapat daripada mana? Cikgu kena masuk ke dalam cikgu punya laman MyViewBoard. Lepas tu tekan pada sign in. Lepas cikgu dah masuk ke dalam MyViewBoard account cikgu, tekan ikon orang kat sini. Okey, ini adalah MyViewBoard name. Okey, nama ini. Okey, kalau nama ini cikgu nak tukarkan dia, boleh cikgu klik pada pensel ni, cikgu tukar terlebih dahulu. Okey, editkan nama sendiri. Selepas itu, cikgu dapatkan nama ini dan cikgu paste ke dalam Google Form. Okey, Google Form yang tadi yang ini, nama MyViewBoard. Pastikan ia betul. Lepas tu cikgu uploadkan gambar badge cikgu ya, badge graduate cikgu. Jadi pastikan cikgu kena dapat badge graduate anda terlebih dahulu sebelum anda boleh claim 3 bulan free untuk account entity. Selepas cikgu dah isi yang ini, cikgu check pada email cikgu dan cikgu kena terima email invitation daripada MyViewBoard untuk join entity. Okey, jadi cikgu scroll ke bawah sini, cikgu tekan confirm. Selepas cikgu tekan confirm, cikgu masuk ke dalam akaun cikgu. Okey, cikgu akan jumpa perkataan entity kat sini. Current account plan ialah entity. Okey, plan ini, entity ini akan memberikan cikgu ada istimewa punya sebab entity dia dekat sini. Sebelum tu cikgu adalah standard. Bila cikgu standard, cikgu tak boleh nak access AI Pen. Jadi bila ada entity, AI Pen boleh guna. Dan cikgu ada immersive reader, ada live caption. Dan cikgu boleh exportkan lesson cikgu secara PDF ataupun PowerPoint. Kemudian cikgu boleh akses kepada semua assessment tool. Iaitu pop quiz, okay, ada voting, ada throw, okey dan sebagainya. Okey, saya bawa masuk cikgu ke dalam MyViewBoard. Okey, dekat MyViewBoard cikgu. Okey, dekat MyViewBoard cikgu, kalau cikgu klik ke bawah ikon orang ini, selepas cikgu dah sign in, cikgu akan jumpa dia tulis entity juga. Okey, so bila entity kat sini, cikgu boleh guna immersive. Bila cikgu ada teks dekat sini, cikgu klik pada immersive, cikgu bolehlah testing untuk immersive reader ni. It's Saturday morning and Dia sangat menarik dan ada grammar option kat sini dan ada translator kat sini. Okey, ada translator. Cikgu nak translate kepada bahasa yang cikgu nak, boleh carilah kat sini. Okey, contohnya Malay. Okey, dia ada by words. Kalau by words, dia akan translate yang ni dan dia akan keluarkan dot. Keluarkan lukisan. Kalau kita nak translate by document, dia akan translate lah satu dokumen tu kepada bahasa Melayu. Okey, ini salah satu function. Okey, function yang kedua, di mana cikgu boleh menggunakan AI Pen. Okey, dekat sini, iaitu AI Pen kat sini. Okey, sekarang dia akan keluar. So, bila cikgu account standard, dia tak keluar. So, bila cikgu lukiskan sesuatu benda, AI tu akan baca dan dia akan keluar gambar kat sini. Okey, contohnya dia akan suggest lah. So, kalau cikgu nak guna, just klik sekali. Okey, ataupun drag and drop, dia akan keluar. Ataupun, kalau cikgu nak dia cari daripada laman web, cikgu right click sahaja. Okey, right click pada lukisan tu, dia akan terus cari gambar yang sesuai dengan gambar yang cikgu nak dekat laman web. So, cikgu just boleh drag and drop keluar lah. Senang sahaja. So, ini adalah function AI Pen. Kemudian, satu lagi cikgu boleh exportkan bahan cikgu. Okey, bila kita tekan pada folder kat sini, file management, okey, ada folder dan sini ada export. Okey, bila cikgu ada entity account, cikgu boleh export keluar dan cikgu selectkan satu kawasan cikgu.
dan cikgu boleh select keluar, boleh export keluar secara PDF ataupun JPEG, PNG, okey, PPTX dan sebagainya. So ini kebaikan dia. Dan satu lagi kebaikan untuk entity account di mana cikgu boleh access original ya. Bila kita tekan pada embed browser kat sini, okey, kita select pada original. Yang ini. Okey, bahan dekat sini yang ada crown punya. Okey, yang ada crown, lambang crown, cikgu sekarang boleh download secara percuma. Okey, ini adalah bahan untuk pengajaran ataupun kalau cikgu nak pakai untuk background, cikgu tekan bawah kat sini, ambil dekat original. Okey, dulu kalau ada entity, cikgu tak boleh nak download. Cikgu hanya boleh ambil yang free saja sebab cikgu standard. So sekarang semua gambar yang ada entity, okey, yang sangat-sangat cantik, cikgu bolehlah klik untuk ambil. Contohnya saya ambil yang ini, saya apply background kepada page ini. So selepas ini cikgu bolehlah buat bahan pengajaran yang menarik menggunakan account entity yang boleh akses kepada fungsi-fungsi VIP cikgu. Jadi selamat mencuba.